kerja, diajak minum. Sampai pagi punch card, nak minum kad lah. Pergi minum. Ikut grup halakah dia tadi. Ketua kumpulannya bergantung pada siapa yang bawa kereta. Ikut aja. Kat mana lah, ada tempat baru. Masa gelak, mana benda betul. Kan? Lepas tu pergi minum sampai pukul 10 baru balik office. Sampai kat office jumpa pula orang kampung kat lobi. Weh, kau di sini ke? Oh, dah lama dah. Weh, jom minum. Aku belum minum. Kadang-kadang lah kau tarik minum lagi. Tak sempat pukul 1. Patutnya break pukul 1. Tak, pukul 12. Ya Allah, anak tak ada siapa jemput. Aku kena keluar nanti jam. Kau cover aku tau. Keluar pukul 12 dah keluar. Pukul 2 tak masuk pejabat lagi. 2.30, 2.45 baru sampai. Teruk betul jam tadi. Orang tanya pun tidak. 2.45. Weh, petang ni minum mana ni? Kan pagi tadi dah keluar minum. Tak, bungkus. Keluar, bungkus. Pukul 3 kat bawah kat tapang tu. Sampai dekat pejabat dah 3.45. Baru buat kerja sikit. Tengok jam. Ya Allah, dah pukul 4. Sekarang ni kerja tak rasa kan. Tiba-tiba dah pukul 4. Kau bukan tak rasa. Kau memang tak kerja saatnya. Quality time. Simple je. Contohlah Cik Faiz, dia kerja macam tu. Contohnya Cik Azim, dia kerja teruk. Dia kena cover Cik Faiz. Kerja cover teruk, kerja biasa-biasa, contoh. Tapi gaji sama. Itulah soalan yang ditanya oleh bekas Imam Besar Masjid Besi Putrajaya, Ustaz Haji Nur Azami. Dia kata, persoalan nak ditanya adalah bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Itu maksud dia. Kadang heran tu. Ayah degree, maknya master. Anak bangang melantun-lantun. Kenapa? Sebab berkat rezeki bawa balik rumah. Kita tak kerja, kita mengulang. Sekejap duduk belakang. Lek lah. Bos tak ada. Siap seorang bawa. Okay, teman semua. Dato' CEO ada hal kat Putrajaya. So, jaga diri. Jom keluar. Adalah ketua dia. Nampak tak? Masalah. Ini manalah Samsul Ubat ni boleh tahu. Setiap pejabat ada wakil. Kau jangan risau. Sebab kita ni untuk diri kita. Kita silap kadang kita rasa, wah, kita bebas, kita free. Tak, sebenarnya berkat tu yang kita nak kejar. Sebenarnya. Kan, macam mana kita nak menghalalkan rezeki kita makan pada setiap bulan. Tu persoalannya.